Korang mesti belum pernah tengok lagi sunglasses daripada Monster yang mana korang boleh pakai cermin mata sambil dengar lagu dekat situ. Korang tengoklah tu guys, cantik dia punya design dia, dan jom kita keluarkan daripada kotak. Itu dia guys. Ada satu user manual dan dekat sinilah dia punya sunglasses dia. Okey, kita keluarkan dia dulu Itulah dia guys. Korang tengok jenama Monster dekat bahagian sini agak besar guys. Dan dekat sini dia ada dia punya speaker. So speaker dia memang dekat dengan telinga kita. Dan dekat sini ada switch dia. Dan ini pula adalah tempat untuk kita nak letak magnetic charger. Cantik dia punya sunglasses. Kita tengok lagi dekat dalam kotak dia ada bagi charging cable yang mana dia ada magnet dekat sini. Dan dekat dalam kotak ni pula dia bagi kain. Alright guys. Ui, style juga pakai cermin mata ni. Dan korang boleh nampak kan tadi dia ada butang dekat sini. Butang dekat sini dia ada dua belah tau. Sebab dia kanan dan kiri dia berasingan. Charging cable pun memang dia bagi dua guys. Alright guys, so kita dah pun buka full volume. Dah tak boleh nak pergi jauh lagi dah. Saya tak tahu korang boleh dengar ke tak sebab mic ada dekat sini. Dan dekat sini kan dia punya speaker. Tapi guys, sound intensity dia bagi saya dia tak terlalu kuat. Kalau kita duduk dekat environment yang macam sekarang ni, yang mana tak ada bunyi sangat, dengar memang cantik lah. Tapi kalau kat tempat yang bising, rasa macam tenggelam sikit lah dia punya suara nanti sebab dia tak berapa kuat. Kualiti bunyi dia memang cantik guys. Dan yang paling best guys, cermin mata ni pun ada gaming mode kalau korang nak tahu. So korang just tekan je 4 kali dan dia akan tukar kepada gaming mode. Means korang boleh main game sambil korang pakai cermin mata ni. Dan korang nak tahu tak, mic dia jelas tau. So kalau korang nak buat call sambil pakai cermin mata ni, tak ada masalah langsung. Jelas dan crispy dia punya mic dia. So korang boleh buat dengar lagu, korang boleh buat main game, dan korang boleh gunakan mic dia untuk call. Apa lagi guys? Grab sekarang kalau korang minat, dapatkan dekat beg kuning di bawah.